Fuzia. Anda semua ingat lagi tak dengan Fuzia ni? Alah, yang netizen gelarkan sebagai Makcik Linas tu. Sekarang ni, Fuzia Saleh memegang jawatan Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Nak tahu tak apa yang dia buat sekarang ni? Baru-baru ini, ada sesi debat BBC World Questions yang mana Fuzia telah ditanya oleh pengacara Johnny Diamond mengenai strategi kerajaan menangani jurang ketidaksamaan kekayaan antara golongan T20 dan rakyat lain. Johnny Diamond kata, 10% individu terkaya di Malaysia membawa pulang 40% daripada pendapatan negara dan bertanya kepada Fuzia adakah kerajaan bakal naikkan cukai sebagai salah satu langkah untuk pengagihan semula kekayaan. Tapi, apa yang Fuzia jawab? Fuzia kata kerajaan mungkin menjadi sangat tidak popular kalau naikkan cukai terhadap 10% golongan terkaya di Malaysia ini. Sangat mengejutkan. Semasa nak cukaikan rakyat, Anwar Ibrahim kata keputusan tidak popular itulah yang penting demi menjamin kepentingan ekonomi dan masa depan negara. Bila ditanya tentang cukai terhadap golongan super kaya, terus jadi macam ayam berak kapur. Boleh pula kata kita perlu berhati-hati bila nak naikkan cukai kepada golongan super kaya ini. Nampak tak betapa hipokritnya Menteri-Menteri Madani sekarang ini? Sebelum menjadi kerajaan, bukan main sembang lagi tentang mahu membela nasib rakyat yang susah. Bila dah jadi menteri, inilah hasilnya. Nampak yang dipentingkan sangat hanyalah golongan terkaya di Malaysia. Sebab itu, kalau kita lihat sekarang, di zaman Madani, rakyat semakin hari semakin susah. Semakin hidup dalam kesempitan. Tengoklah bila pilihan raya nanti, bila mereka mengemis undi rakyat. Gajah pun boleh terbang. Jangan lupa tinggalkan pendapat anda, like dan subscribe SAO Official. Okey?